Ustaz Is, saya terfikir, kenapa Al-Quran tak diturunkan sekaligus je? Bukankah Allah Maha Berkuasa? Soalan yang bagus, Hakim. Kamu semua, cuba bayangkan kalau cikgu bagi kamu semua satu buku tebal. Contohnya, buku teks sejarah. Cikgu nak minta kamu semua baca habiskan dalam masa 1 hari. Boleh tak? Memang tak sempat nak hadam Ustaz. Saya baca 5 muka surat pun dah mengantuk. Begitulah juga dengan Al-Quran. Allah turunkan secara berperingkat supaya lebih mudah difahami dan diamalkan. Ia bukan sekadar buku, tapi panduan hidup. Okey, Ustaz bagi contoh yang pertama. Contoh yang pertama, ia dapat menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana apa? Oleh kerana pada masa itu Nabi Muhammad SAW sedang mendapat tekanan yang tinggi, seperti dihina, diugut, bahkan ditentang. Jadinya bila ayat Al-Quran diturunkan pada saat-saat Nabi memerlukan, ia menjadi sebagai penenang hati Nabi Muhammad SAW. Macam bila kita tengah sedih, lepas tu kawan bagi kata-kata semangat. Tepat sekali, Fat. Contohnya, semasa Nabi Muhammad SAW sedih selepas isteri kesayangan baginda Khadijah dan bapa saudara Abu Talib wafat, Allah turunkan surah Ad-Duha yang bermaksud, dan sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ayat ini bertujuan untuk memujuk hati Nabi. Begitu indah kan ayat-ayat Al-Quran ini? Subhanallah, rasa macam Allah peluk Nabi dengan kata-kata. Contoh kedua, untuk mendidik umat secara berperingkat. Larangan arak tak turun sekaligus. Mula-mula Allah sebut tentang keburukannya, kemudian larang semasa solat, dan akhir sekali haramkan terus. Kenapa tak terus haram dari awal? Kalau terus haram, ramai tak mampu tinggalkan serta-merta. Bayangkan orang sekarang disuruh berhenti guna telefon terus boleh? Memang susah tu. Saya pun pegang telefon macam kawan baik. Itulah hikmahnya Islam mendidik perlahan-lahan, bukan paksa. Ustaz, saya pernah dengar yang ayat Al-Quran turun ikut situasi. Betul ke? Ya, Fat. Itu dipanggil asbabun nuzul. Contohnya, bila sahabat bertanya tentang harta anak yatim, turunlah ayat yang beri panduan mengurusnya. Sama juga kalau macam kita bertanya kepada cikgu, dan cikgu pun menjawab seperti mana yang kita bertanya soalan. Jadi Al-Quran bukan hanya ajar teori, tapi juga respon pada masalah semasa. Ringkasnya, Al-Quran turun secara beransur-ansur supaya 1. Tenangkan hati Nabi. 2. Umat lebih mudah faham dan amal. 3. Didikan secara berperingkat. 4. Jawapan kepada persoalan semasa. Lepas ni, saya nak baca Al-Quran sambil faham maksud, biar saya rasa lebih dekat dengan Allah. Saya kagum dengan cara Islam membentuk manusia perlahan-lahan, bukan terus paksa berubah. Bagus semua. Ingat, kita bukan sekadar sahaja membaca Al-Quran, tetapi kita perlulah memahami, merasai dan mendalami serta mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu. Itulah kunci keberkatan yang sebenar-benarnya. Boleh faham tak semua? Faham. Terima kasih Ustaz.